Berapa lamakah tempoh masa kita menunggu di padang mahsyar nanti, sahabat semua? Adakah 1 tahun, 2 tahun atau 10 tahun? Semua jawapan ini adalah salah, kerana tempoh masa sebenar kita menunggu di padang mahsyar nanti adalah 50,000 tahun. Allahu Akbar. Menunggu untuk apa, sahabat semua? Menunggu yang dimaksudkan ialah menunggu masa untuk perhitungan amalan kita ataupun perbicaraan kita dengan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti, di atas segala perbuatan baik dan buruk kita semasa berada di dunia. Dan untuk pengetahuan sahabat semua, 50,000 tahun itu bukanlah dalam keadaan duduk atau berbaring, tetapi ianya adalah dalam keadaan berdiri. Bayangkanlah, untuk berdiri selama 1 jam di dunia kita mungkin sudah tidak mampu lagi. Bayangkanlah berdiri di mahsyar selama 50,000 tahun. Allahu Akbar. Perkara ini dijelaskan di dalam sebuah hadis Nabi SAW dalam riwayat Al-Bukhari daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat manusia akan berdiri di hadapan Tuhan sekalian alam selama 50,000 tahun. Matahari didekatkan sehingga sejauh 1 mil, lalu manusia akan tenggelam dalam peluh mereka masing-masing mengikut kadar amalan mereka. Riwayat Al-Bukhari nombor 6535. Jelas di dalam hadis ini bahawa manusia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala selama 50,000 tahun dan matahari akan didekatkan sejauh 1 mil. Apakah yang dimaksudkan dengan 1 mil? Para ulama berbeza pendapat tentang jarak 1 mil ini. Ada yang mengatakan sejauh mata memandang, ada yang mengatakan sebanyak 3,000 hingga ke 4,000 hasta. Berbagai pandangan ulama. Namun untuk lebih mudah difahami, di dunia ini matahari yang terletak sejauh 150 juta kilometer dari bumi pun kita sudah tidak dapat menahan kemarasan bahangnya. Bayangkanlah kedudukan 1 mil di padang mahsyar nanti. Allahu Akbar. Di dalam hadis ini juga memberitahu, oleh kerana jarak matahari yang terlalu dekat sehingga ada manusia akan tenggelam dalam peluhnya sendiri mengikut amalan masing-masing. Ada peluhnya sehingga ke tumit, ada yang sehingga ke lutut, pinggang, mulut dan telinga. Adalah tahap tertinggi seseorang itu tenggelam di padang mahsyar nanti. Allahu Akbar. Daripada Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi SAW bersabda, manusia itu akan berada di dalam peluh mengikut tahap amalan mereka. Ada di antaranya yang peluhnya sehingga ke tumit, ada di antaranya juga yang peluhnya sehingga ke lutut, ada di antaranya yang peluhnya sehingga ke pinggang, dan ada yang tenggelam di dalam peluhnya. Al-Miqdad berkata lagi bahawa Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan tangan baginda SAW ke mulutnya. Riwayat Muslim 2864. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, manusia akan berpeluh pada hari kiamat sehingga peluh mereka di bumi setinggi 70 hasta dan sehingga menenggelamkan mereka sampai ke telinga. Riwayat Al-Bukhari 6532. Bagaimana boleh tenggelam dalam peluh sendiri di akhirat nanti? Perkara ini tidak mustahil berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kerana di akhirat berbeza dengan dunia. Kerana di dunia kita akan tenggelam jika berada dalam lautan, kolam atau sebagainya. Sebagai contoh, ada hadis yang mengatakan bahawa ada manusia yang akan berjalan dengan mukanya di padang mahsyar. Bagaimana seseorang itu boleh berjalan dengan mukanya sedangkan manusia itu berjalan dengan kakinya? Jawapan ulama, kalau di dunia dahulu Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa untuk memperjalankan seseorang itu dengan kakinya, maka adalah tidak mustahil untuk Allah Subhanahu wa taala memperjalankan manusia itu dengan mukanya di padang mahsyar nanti. Allahu Akbar. Begitulah juga jika manusia itu tenggelam dengan peluhnya sendiri di padang mahsyar, dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa melakukan semuanya itu. Allahu Akbar. Oleh itu sahabat semua, semoga perkongsian ilmu ini dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam perkongsian ilmu akan datang saya akan kongsikan kisah seterusnya selepas kita berdiri 50,000 tahun di padang mahsyar. Semoga sahabat semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.